Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu kembali dalam YouTube XM Malaysia. Tajuk kali ini, strategi dagangan semasa berita ekonomi news trading. So soalan pertama, apa itu dagangan berita news trading? Dagangan berita atau news trading merujuk kepada strategi dagangan yang memanfaatkan pergerakan harga selepas pengumuman data ekonomi utama. Dalam keadaan ini, pasaran biasanya bergerak sangat pantas kerana trader institusi, bank besar dan pelabur global bertindak balas terhadap maklumat baru yang diterima. Antara contoh berita ekonomi yang sering memberi impak besar kepada news trading adalah data inflasi CPI, laporan pekerjaan NFP dan keputusan kadar faedah bank pusat. Apabila data diumumkan, pasaran boleh menjadi sangat volatile dalam tempoh beberapa saat sahaja. Oleh sebab itu, trader perlu mempunyai disiplin, pelan dagangan yang jelas dan pengurusan risiko yang ketat sebelum memasuki pasaran ketika berita berlangsung. Kenapa berita penting? Berita ekonomi memainkan peranan penting kerana ia mampu mengubah sentimen pasaran dalam masa yang sangat singkat. Apabila data ekonomi lebih baik daripada jangkaan, pelabur biasanya menjadi lebih yakin terhadap kekuatan ekonomi sesebuah negara. Sebaliknya, data yang lemah boleh menyebabkan tekanan jualan berlaku dengan pantas. Kesan ini bukan sahaja mempengaruhi mata wang, malah turut memberi impak kepada emas, indeks saham dan pasaran komoditi yang lain. Sebab itu, trader institusi dan dana besar sentiasa memberi perhatian kepada kalender ekonomi global. Dalam dunia trading moden, pergerakan pasaran bukan hanya dipengaruhi teknikal semata-mata, tetapi juga dipacu oleh jangkaan dan reaksi terhadap berita ekonomi utama. Apakah berita utama yang kuat? Terdapat beberapa berita ekonomi yang dianggap sangat kuat kerana mampu menggerakkan pasaran secara agresif. Antaranya ialah NFP atau Non-Farm Payroll, iaitu laporan pekerjaan Amerika Syarikat yang menjadi petunjuk utama kekuatan ekonomi negara tersebut. Selain itu, data CPI pula digunakan untuk mengukur tahap inflasi semasa. Jika inflasi meningkat terlalu tinggi, bank pusat mungkin menaikkan kadar faedah bagi mengawal tekanan harga. Keputusan kadar faedah pula sering menjadi fokus utama trader global kerana ia memberi kesan yang langsung terhadap nilai mata wang dan sentimen pasaran. Sementara itu, data GDP ataupun kita sebut KDNK menunjukkan tahap pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan sering dijadikan sebagai petunjuk kesihatan ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana cara trade semasa berita? Ini penting sangat tuan-tuan dan puan. So semasa sesi berita ekonomi berlangsung, trader perlu lebih berhati-hati kerana pergerakan harga boleh berubah dengan sangat pantas. Sebelum berita diumumkan, kebanyakan trader profesional mengelakkan entry bersaiz besar kerana pasaran biasanya bergerak tidak stabil. Ketika berita keluar, langkah yang lebih selamat ialah menunggu arah pergerakan yang jelas sebelum membuat keputusan dagangan. Selepas momentum awal berlaku, trader boleh mencari peluang retracement untuk mendapatkan entry yang lebih terkawal. Selain itu, strategi breakout juga sering digunakan bagi mengenal pasti arah dominan pasaran selepas data diumumkan. Walau bagaimanapun, disiplin dan pengurusan risiko tetap menjadi faktor paling penting ketika berdagang dalam keadaan pasaran yang volatile. Soalan yang terakhir, apakah risiko dagangan berita? Walaupun berdagangan berita mampu memberikan peluang keuntungan yang besar, risikonya sangat tinggi jika tidak dikawal dengan baik. Ketika berita diumumkan, harga boleh bergerak terlalu laju sehingga sukar untuk trader membuat keputusan yang tepat. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, spread biasanya akan menjadi lebih besar kerana kecairan pasaran berubah secara mendadak. Dalam keadaan tertentu, pasaran juga boleh menghasilkan false breakout, iaitu harga seolah-olah memecahkan harga tertentu
tetapi akhirnya berpatah balik dan patah semula dengan cepat. Risiko slippage juga turut meningkat ketika volatility tinggi, di mana posisi mungkin dibuka atau ditutup pada harga yang berbeza daripada harga asal yang dirancang. Oleh itu, pengurusan modal dan kawalan emosi amatlah penting dalam strategi news trading. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita bertemu kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.